Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, seperti yang kita tahu baru-baru ni Suburaya Production ada memberikan sebuah bocoran tentang episod Ultraman Teo yang akan ditayangkan pada bulan September nanti. Yang mana sebenarnya kita pun ada jugalah dengar rumor kalau Ultraman Zero akan comeback. Dan ternyata benar ya, yang mana Ultraman Zero memang akan kembali pada episod di bulan September nanti. Dan dekat sini ada jugalah dikeluarkan beberapa preview dan disebabkan itu Izzat nak membahas tentang apa sahaja yang menarik. Jadi, make sure kau stay tune dekat dalam channel Izzat kali ni, okey? Okey, di bulan September nanti akan ditayangkan sebanyak 4 episod sahaja ya, iaitu episod 9, 10, 11 dan juga 12. Ultraman Zero bakal muncul di episod 11 dan 12 nanti. Dan dikatakan episod 11 dan juga 12 ni nanti, Ultraman Zero itu akan melatih Ultraman Teo ya. Dan pada Zero itu merupakan hal yang menarik sebab bapa Zero ni dulu iaitu Ultra Seven pernah melatih Ultraman Leo. Kebetulan pula Leo dan juga Teo bunyinya dekat-dekat sama kan. Dan yang membuatkan benda tu lagi menarik lagi adalah kerana baik Ultraman Leo maupun Ultraman Teo kehilangan planet asal mereka. Dan mereka ni bakal dilatih lah oleh Ultraman lain. Kalau macam dekat dalam kes Ultra Seven, dia melatih Ultraman Leo dan dia punya latihan tu memang cukup brutal, bahkan juga sampai menggunakan jeep ya. Tapi untuk Ultraman Teo ni, Zero tu mungkin tak ada lah sampai nak menggunakan jeep dan sebagainya. Cumanya mungkin latihan dia akan jadi agak keras jugalah. Dan pada Z itu merupakan hal yang menarik ya. Dan yang menariknya lagi sebabnya Ultraman Teo ni akan menjadi lebih mahir dalam bertarung lah. Terbukti apabila ada sebuah bocoran tu menunjukkan kalau gaya pose daripada Ultraman Teo ni dah jadi jauh lebih baik kalau nak dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau macam sebelum ni tu nampak macam kaku-kaku kan. Tapi kat sini kita nampak kalau dia tu dah menjadi semakin yakin dan di sini dia akan diberikan gelaran Ultraman oleh Ultraman Zero ni nanti. Dan seperti yang kita tahu juga pada hari Sabtu ini Ultraman Teo akan menayangkan episod yang ke-8 ya. Yang mana dekat dalam episod ke-8 nanti Ultraman Teo ni akan berhadapan dengan satu kaiju yang bernama Vortok ya. Kerana Vortok ini merupakan kaiju yang merupakan hasil eksperimen daripada UTTF ya. Dan di sini akan berlaku 2 episod lah. Yang mana episod 8 dan juga 9 nanti akan menceritakan tentang Ultraman Teo yang akan cuba untuk menentang Vortok. Selain daripada itu ada juga kemunculan daripada Giant Pucci pun akan menentang Vortok juga. Ibuki itu akan cuba untuk menyelami perasaan daripada Rintaro Hira ya. So Rintaro Hira tu merupakan satu-satunya ahli daripada Astronomy Club yang belum ikut bersama dengan mereka. Sebab macam sebelum ni kita nampak dah karakter-karakter lain dah mula mengikuti Astronomy Club secara perlahan. Bermula daripada Kana Izumi, and then Wataru Tomodachi, dan sekarang giliran daripada Rintaro Hira juga. Dan untuk episod yang ke-8 nanti, ternyata Rintaro Hira ini memiliki masa lalu yang agak menyedihkan ya. Yang mana dekat dalam episod yang ke-8 punya preview tu, kita ni nampak macam dia ni diherdik oleh seseorang. Dan Izzat tak tahu orang ni siapa, tapi mungkin dia ni memiliki kaitan dengan Rintaro Hira ya. Terdepan sampai Rintaro ni akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti belajar dan sekaligus berhenti daripada Astronomy Club. Dan pada Izzat itu merupakan satu konflik yang Izzat memang nantikan. Dan diceritakan juga kalau Ibuki dan juga Rintaro ni akan bekerjasama untuk mengkaji seekor hamster ya. Tapi kemudiannya mereka ni akan terperangkap di dalam sebuah lift dan di situ Ibuki dan juga Rintaro ni akan saling memahami satu sama lain lah. Tak hanya itu, tapi di episod yang ke-8 nanti kita ni pun akan diperlihatkan lah kalau Ibuki, Kana, Emma dan juga Tomodachi ni akan melakukan sebuah kempen untuk mencari pemilik yang sesuai untuk kucing daripada Tomodachi ni. Sebab seperti yang kita tahu di episod yang ke-7 sebelum ni, tuan dia tu sebenarnya tidak berniat pun nak membela kucing-kucing tu, sebabnya dia tu lebih suka mengembara dan sebagainya. Dan Tomodachi yang marah dengan tindakan daripada tuan dia tu akhirnya telah mengambil keputusan untuk mengambil semua kucing-kucing yang ada sambil berusaha untuk mencari tuan yang baru yang boleh diharapkan untuk menjaga mereka. Dan itu merupakan benda yang akan berlaku di episod yang ke-8 nantilah. Dan ada juga diperlihatkan gambar ya, yang mana satu gambar tu memperlihatkan Rintaro Hira ni yang sedang bercakap dengan seseorang. Dan orang ni merupakan orang yang sama yang pernah mengherdik dia di episod yang ke-8 tu lah. Dan Izzat tak tahu apa hubungan dia dengan orang ni, mungkin boleh jadi ini adalah ayah dia ataupun kenalan dia. And then ada satu lagi gambar yang memperlihatkan Ultraman Teo dan juga Pucci yang sedia untuk berhadapan dengan Voltok. Dan kalau macam kau perhatikan, kalau timer daripada Ultraman Teo itu telah pun berkedip dan Pucci ni pula masih lagi bertenaga ya.
Jadi maknanya mereka ni akan melakukan tag team untuk menewaskan Warthog. Dan diceritakan juga kalau Rintaro Hyura ternyata perasan sesuatu tentang Warthog itu. Mungkin dia ni perasan kelemahan kot. Dan untuk episod ini bakal diarahkan oleh Takashi Ninomiya. Sementara pengarah tokusatsu dia adalah Naoyuki Uchida yang pernah menjadi pengarah bagi beberapa siri Ultraman sebelum ni lah. And then penulis dia masih lagi orang sama iaitu Shigenori Tanabe. Lanjut di episod yang ke-10 pula, yang menariknya dekat sini adalah ternyata ahli astronomi club tu telah pun mengetahui identiti Ibuki sebagai Ultraman Tio. Dan Zat sendiri tak pastilah bila kejadian itu berlaku. Zat rasa mungkin ia berlaku di penghujung episod yang ke-9 ataupun episod yang ke-8 ya. Dan Zat sendiri pun tak pastilah macam mana mereka boleh tahu. Zat harap mereka akan tunjukkan nanti kecurigaan mereka terhadap Ibuki. Dan di sini ada diceritakan kalau Ibuki ni telah pun mengajak ahli astronomi kelab yang lain untuk pergi berkemah. Dan di sini dia menceritakan tentang apa yang terjadi di planet H12. Dan diceritakan juga kalau 6 Ultraman yang pernah kita nampak semua ni akan ditampilkan kembali di dalam episod kali ini ya. Dan ada satu babak tu yang mana mereka ni berkemah dan tempat mereka berkemah tu berdekatan dengan puak angkasa Puchi mendarat. Dan di situ nampak macam mereka ni sedang melihat ke satu arah lah. Sampai mereka tu membakar marshmallow agaknya. Dan ada satu lagi babak tu yang mana Puchi ni sedang berada di satu kawasan, sambil tu kita nampak macam ada percikan cahaya di belakang dia ya. Dan pada Zat ini merupakan episod yang sangat Zat tunggulah. Dan bila mereka bagi tahu kalau Astronomy Club telah tahu tentang identiti daripada Ibuki, itu memang sangat mirip dengan siri Ultraman Mebius ya. So Ultraman Mebius memang identiti dia dah diketahui sebelum episod final lagi. Jadi memang mirip-mirip lah. Dan Zat pun menantikan jugalah bagaimana reaksi daripada Astronomy Club setelah mereka mendapat tahu identiti Ibuki sebagai Ultraman Tio. Oh ya, satu lagi sebelum Zat terlupa, kaiju yang akan mereka lawan di episod ini bernama Ozuya Nushi ya. Yang mana desain daripada Ozuya Nushi ni kita masih lagi tak tahu macam mana sebab tak diperlihatkan lagi pun dekat dalam preview still ni ya. Dan seterusnya pula adalah episod yang ke-11 yang mana episod ini akan memunculkan Ultraman Zero. Dan di sini ada juga diterangkan kalau Ultraman Zero ini akan memilih human host ya. Tapi human host dia ni agak pelik sikit lah. Dan juga agak lain sikit sebab kebanyakan human host Ultraman Zero sebelum ni kebanyakannya adalah orang dewasa. Tapi kali ini human host dia adalah seorang kanak-kanak ya. Yang mana di sini ada diceritakan kalau kanak-kanak tersebut ternyata mengetahui identiti daripada Ibuki. Dan di sini ada juga diperlihatkan lah kalau mereka tu berada di ruang Astronomy Club bersama dengan Puchi. Dan kalau macam kau perasan di dalam bilik itu ada juga memperlihatkan beberapa perkara penting lah. Antara salah satunya tu adalah di situ adanya terlihat sebuah gambar ya. Yang ni di gambar tersebut ada memperlihatkan Puchi ni bersama dengan beberapa kaiju lain. Tapi Zat macam kurang kena pasti lah kaiju apa yang akan berada di situ. Tapi kalau Zat tahu nanti Zat akan buat satu video short untuk mengetahui tentang benda tu lagi lah. Dan tak hanya tu saja, gambar yang berikutnya juga ada memperlihatkan kalau Ultraman Tio ni akan berhadapan dengan satu kaiju iaitu Black Dogoof ya. Yang mana Black Dogoof ni seperti yang kita tahu dia merupakan modifikasi daripada suit Dogoof yang pernah muncul di dalam movie Ultraman Arc The Clash of Light and Darkness ya. Yang mana raksasa ini telah pun didesain oleh Takanori Sugimoto. Dan menariknya dekat sini adalah ini merupakan kali ketiga suit daripada Dogoof itu digunakan. Yang pertama tu, kemunculan pertama dia tu berlaku di movie Ultraman Arc The Clash of Light and Darkness. And then suit ini telah pun dimodifikasi untuk diubah menjadi Chrono Chaos yang pernah muncul di dalam siri Ultraman Omega. Dan kemudian pula suit ini dicolorkan pula dengan warna yang baru untuk menukarkan dia ni menjadi Black Dogoof. Yang mana agak menariknya dekat sini adalah sebabnya motif mereka tu seolah-olah macam berubah jugalah. Kalau macam Dogoof yang pertama tu, dia tu memiliki baka daripada Shiba Inu ya, yang merupakan anjing peliharaan daripada Takanori Sugimoto yang bernama Mugi itulah. Di sini setelah dia tu dicolorkan dengan warna hitam, jadi mirip dengan Siberian Husky pula. Yang mana itu masih lagi merupakan spesies anjing jugalah. Dan kebetulan pula Takanori Sugimoto ni memang merupakan pecinta bagi anjing ya. Dan di sini Ultraman Tio bakal berhadapan dengan raksasa tersebut. Lanjut di episod yang berikutnya pula, yang mana di episod yang kedepannya ini memperlihatkan kalau Ultraman Zero, Giant Puchi dan juga Ultraman Tio ni sedang bersiap sedia untuk berhadapan dengan satu raksasa. Tapi Zat tak pastilah raksasa apa. Tapi kalau macam nak diikutkan dekat dalam bocoran ni, ada satu raksasa betul bernama Baderoba, aku tak silap nama dia. Dan satu lagi tu bernama Nebora.
Yang mana Nebora ni dikatakan merupakan kaiju yang diambil daripada suit Gabora ya. Cumanya suit daripada Gabora tu telah pun di-color dengan color yang lain. Tapi Zat tak pasti macam mana rupa daripada Nebora ni ya. Dan diceritakan juga ini akan menjadi episod terakhir penampilan daripada Ultraman Zero ya. Dan di sini ada juga satu gambar lagi yang perlihatkan Ultraman Zero itu sedang berbicara dengan Ultraman Teo. Jadi di sini Izzat merasakan kalau Ultraman Zero ni akan memberikan gelaran Ultraman kepada Ultraman Teo ni tadi. Sebab sepanjang siri Ultraman Teo ni berjalan, Teo ni hanya dipanggil sebagai gergasi biru. Dan tak ada seorang pun yang tahu nama dia siapa dan tak ada orang pernah referkan dia sebagai Ultraman sama sekali. Dan episod ini akan menjadi episod kemunculan terakhir daripada Ultraman Zero. Dan mereka ni semestinya akan bertarung bersama lah. Tapi di sini tidak diperlihatkan siapa lawan mereka. Jadi itulah dia episod preview daripada Ultraman Teo bagi bulan September nanti. Dan semestinya juga mesti korang semua tertanya-tanya kan, sebenarnya siapa pengarahnya akan mengarahkan dua episod kemunculan Ultraman Zero itu? Adakah Koji Sakamoto? Ternyata tidak ya, bukan Koji Sakamoto yang akan mengarahkan dua episod itu tadi. Tapi episod tersebut bakal diarahkan oleh Takanori Sugimoto. Korang jangan risau sebabnya Takanori Sugimoto bukan pertama kali baru mengarahkan Ultraman Zero. Sebabnya di siri Ultraman Tiger semua ni pun Ultraman Zero ada sempat muncul juga di episod tersebut. Dan di episod kemunculan dia tu, dia ni telah pun diarahkan oleh Takanori Sugimoto. Jadi maknanya Takanori Sugimoto ni dah ada pengalaman lah dalam mengarahkan Ultraman Zero. Dan kalau macam kita nak perhatikan, Takanori Sugimoto ni daripada segi fight scene dia pun memang cukup padu lah. Mungkin dia tak sama lah macam Koji Sakamoto, sebab Koji Sakamoto dia jauh lebih high level lagi. Tapi Takanori Sugimoto ni at least dia punya fighting scene tu jauh lebih boleh dinikmati jugalah. Jadi jangan risau, sebabnya daripada segi action memang akan deliver dengan baik lah untuk episod tersebut. Oh ya, satu lagi mesti korang semua tertanya-tanya kan, bila sebenarnya crossover di antara Ultraman Zero dan juga Teo ni berlaku? Adakah selepas Ultraman Zero Cosmo Rise Heroes of Light itu ataupun sebelum dia? Dan di sini ada satu gambar yang menjawab kepada pertanyaan korang tu, yang mana crossover ini berlaku sebelum Ultraman Zero Cosmo Rise itu terjadi ya. Sebenarnya kalau macam kita perhatikan dekat sini ada satu gambar tu yang mana yang perlihatkan bracelet daripada Ultraman Zero tu lah. Yang mana bracelet daripada Ultraman Zero tu masih lagi menggunakan Ultimate Aegis punya bracelet. Seperti yang kita tahu juga di shot Ultraman Zero Cosmo Rise tu, Ultimate bracelet daripada Ultraman Zero itu telah pun dihancurkan oleh Absolute Diavolo. Seorang dia akhirnya bertemu dengan satu Ultraman Mystery yang akhirnya memberikan dia Ultra's Eye yang membolehkan dia untuk mengakses form daripada Cosmo Rise. Dan kalau macam kita perhatikan di dalam itu, Ultraman Teo ni merupakan salah satu yang disummon oleh Ultraman Zero tu. Jadi kat situ kita ni macam pelik lah, daripada mana dia tahu Ultraman Teo ni kan? Sedangkan dua-duanya tak pernah bertemu. Tapi dekat sini menjawab pertanyaan tersebut, yang ni dia telah pun bertemu dengan Ultraman Teo dulu sebelum dia mendapatkan Cosmo Rise tu. Jadi memang macam tak pelik lah macam mana dia boleh tahu Ultraman Teo tu siapa kan? Sebab ternyata pernah bertemu. Daripada situ itu merupakan satu hal yang menarik lah. Sebabnya dia macam bukanlah continuity langsung kepada Cosmo Rise, tapi dia lebih kepada prequel kepada Ultraman Zero Cosmo Rise tu. Jadi apa pendapat Izzat tentang comebacknya Zero di siri Ultraman Teo? Okey, Izzat jujur kepada korang ya, Izzat bukanlah peminat Ultraman Zero ya. Walaupun Izzat suka Ultraman, tapi Izzat tak berapa nak minat sangat Ultraman Zero sebenarnya. Walaupun Ultraman Zero tu power, tapi Izzat macam tak ada apa-apa nostalgia sangat lah dengan Ultraman Zero ni. Tapi kalau mereka comebackkan dia pun tak jadi masalah, asalkan cerita dia ni tak ada kaitan langsung dengan UGF ya. Sebab Izzat macam kurang suka bila mereka tu tiba-tiba tukarkan fokus cerita tu kepada UGF punya masalah pula. Jadi macam cerita dia tu macam tak kena tau. Lebih baik macam Ultraman Zero ni merupakan sebahagian daripada cerita Ultraman Teo itu sahaja, lebih menarik lah daripada tiba-tiba pula nak bawa kes ataupun konflik daripada UGF ke dalam siri tu. Izzat memang tak apa nak suka sangat. Contohnya macam dekat dalam Ultraman Trigger dengan Ultraman Reboot punya crossover tu, boleh pula bawa konflik daripada UGF, lepas tu tinggal macam tu je. Jadi Izzat macam tak apa nak suka sangat lah. Jadi better mereka ni fokus kepada cerita daripada Ultraman Teo ini sahaja ya. Mungkin itu akan lebih menarik. Dan Izzat harap kita dapat melihat Ultraman Zero itu menggunakan form Luna Miracle ya. Soal Luna Miracle pun merupakan satu form yang berbasis warna biru. Jadi kalau nampak dua-dua tu saling bertarung, memang akan jadi sangat menarik. Apatah lagi Luna Miracle tu merupakan gabungan di antara Ultraman Cosmos Luna Mode dan juga Ultraman Dyna Miracle Type. Jadi
dapat tengok form yang diambil daripada Dyna dan juga Cosmos tu akan jadi jauh lebih menarik lah. Sebab Tio ni pun perangai dia mirip-mirip dengan Cosmos sikit lah. Color pun color biru. Dan Izzat harap kita pun akan dapat melihat Ultraman Zero ni bertarung dalam bentuk default form dia. Sebab sebenarnya kita selalu nampak dia tu bertarung menggunakan form-form dia yang lain. Sampaikan Izzat kadang-kadang lupa kalau default form dia pun sebenarnya boleh bertarung. Jadi Izzat harap kita dapat tengok dia beraksi menggunakan default form jugalah dekat dalam ni nanti. Dan Izzat harap tidak membawa apa-apa konflik daripada UGF ya. Jadi Izzat rasa tu sajalah kot video kita hari ini membahas tentang preview daripada Ultraman Tio. Jadi daripada apa yang Izzat dah bahas ni, mana satu yang paling korang suka? Kalau macam Izzat semestinya episod 9 dan juga 10 lah yang paling Izzat nantikan. Episod 11 dengan 12 Izzat masih lagi akan tonton, tapi bukanlah benda yang Izzat nantikan. Sebab Izzat lebih prefer episod 9 dan juga 10 tu lah. Sebabnya ia jauh lebih menarik lah kalau nak bandingkan dengan crossover di antara Zero dan juga Tio ni nanti. Tapi Izzat masih lagi akan menonton dan itu Izzat punya pendapat lah. Kalau macam korang yang mana satu korang paling suka di antara preview yang Izzat dah bahas ni tadi. Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan Ultraman Tio dan juga Tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.